Assalamualaikum semua. Hari ni saya berada di Taman Sri Aman. Hari ni kebetulan saya ada di Taman Sri Aman. Saya main tengok kawan saya ni yang katanya dia ni mengidap kencing manis. Sat kita pergi tengok dia, tengok. Oh, dia ada depan tu. Assalamualaikum. Ni Cik Fahmi kah? Ya, saya. Nak tengok sikit apa-apa. Terima kasih. Cik Zul buat dah? Okey. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Saya tinggal di Pekan Citra, Kedah. Saya adalah salah seorang pesakit kronik kencing manis. Dan baru-baru ni saya telah ditimpa musibah dan diberi ujian oleh Allah Ta'ala pada awal bulan puasa tahun ini, di mana kaki saya telah secara tiba-tiba mengalami pembekakan. Dia bengkak, mungkin akibat tersalah makan ataupun jangkitan kuman. Seterusnya saya telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan awal. Setibanya di hospital, doktor mengesyorkan supaya dilakukan amputasi terhadap ibu jari saya. Saya amat takut kerana sekiranya amputasi itu dilakukan, maka banyak kerja-kerja yang saya tak dapat nak buat. Kemudian pada waktu yang sama saya teringat pada produk One Cell Plus, yang mana saya pernah makan juga satu ketika dulu. Okey. Dan Cik Zul telah menghantar kepada saya beberapa kotak untuk saya amalkan. Selepas 2 minggu saya amalkan secara konsisten, saya mengalami pemulihan dan bengkak tadi menjadi surut, dan jangkitan kuman mula berkurangan. Cara pemakanan yang saya amalkan, saya makan pagi sebanyak 1 sachet, petang 1 sachet, dan malam selama 1 sachet selepas makan. Untuk pembesahan kulit luaran dan juga luka yang dalam, saya menggunakan spray One More. Okey. Sebagai pemakanan tambahan, saya amalkan One Core sebanyak 1 sachet sehari. Terima kasih One B kerana menyelamatkan kaki saya.